Lintas langsung daripada Stadium Mini MPKP Citra Kedah. Pertembungan di antara pasukan MSRFC dan juga pasukan Kaban Jerlun. Boleh bantu pengadil di seberang sini. Dan ini dia gerakan untuk pasukan MSR di sayap kiri. Peluang untuk masukkan satu kain percubaan. Dan jaringan yang pertama dihasilkan oleh pasukan MSRFC. Berjaya mengatasi pertahanan kanan mereka. Dan terus buat satu kain percubaan terus meledak di bahagian near post. Menewaskan penjaga gawang pasukan Kaban Jerlun. Bermula garang. Dan itu dia hasil tidak pernah mencurangi usaha. Sekali lagi. Hantar di bahagian far post pula. Percubaan. Oh, jaringan dihasilkan oleh Kaban di penghujung babak yang pertama oleh kapten pasukan mereka sendiri. Berjaya membuat satu captain contribution dan terus meletakkan satu half volley. Menggegar gawang pasukan MSR di penghujung babak pertama. Dan justru itu tiupan wisil penamat untuk babak pertama ditiupkan oleh pegawai perlawanan pada petang ini. Penguasaan MSR pula. Bahaya. Tenang. Dan terus dikeluarkan oleh Fitri. 3 pemain. Bahaya. Nampak lambat sedikit. Ini peluang untuk pasukan MSR. Dan jaringan dihasilkan. Kesilapan itu mengundang padah. Dan jaringan dihasilkan oleh Syafiq Ilyas. Itu Syafiq berjaya memberikan saingan. Kesilapan daripada Akmal. Hasil teragak-agak untuk membuat satu clearance. Dia mengawal bola terlebih dahulu. Dan terus Syafiq menyambar bola tersebut. Dan terus menyambar kelebihan ke atas pasukan Kaban. Mujur. Jika tidak, ini satu bahaya kepada pihak media di sini. Peluang untuk pasukan Kaban. Ini peluang Hakim. Oh, jaringan dihasilkan oleh pasukan Kaban Jerlun. Jaringan dihasilkan oleh Hakim Mak Zahir. Hasil hantaran maut daripada Edwin Osmenam. Berjaya dihasilkan ketika ini. Kaban berjaya mengikat semula kedudukan ke atas MSR. Hasil kesilapan mudah. Hasil membiarkan peluang ini terhidang di depan mata pasukan Kaban Jerlun. Dan terus meledak menggegar gawang pasukan MSR. Fitri. Manul. Lambat. Peluang untuk pasukan Kaban. Ada tarikan. Kini peluang untuk pasukan Kaban. Tetapi clearance dilakukan. Nampaknya penalti diberikan untuk pasukan Kaban Jerlun. Hasil ada tarikan lewat daripada Luqmanul Hakim ke atas pemain Kaban. Pada awalnya advantage diberikan tetapi terus Munir Izam menyatakan sebagai penalti dihadiahkan, dianugerahkan kepada pasukan Kaban Jerlun. Edwin Osmenam Arwu Miwe.
mudah tenang menghasilkan di sebelah kiri gawang pasukan MSR, memberikan kelebihan semula dan kelebihan kini milik Gaban Jerlun menerusi sepakan penalti di mana Edwin Ozamenam Arwu Wibe berjaya dengan tenang berjaya mengatasi lawan mereka. Sudah pun 2 kali ditinggalkan dan kali ini giliran mereka pula meninggalkan lawan. Gaban Jerlun berjaya mengatasi pasukan MSR ketika ini. Gaban 3, MSR 2. Baring pula di sana iaitu Faris, iaitu justru itu menamatkan aksi daripada Munir Izam. Pegawai perlawanan pada petang ini menamatkan aksi di antara MSR dan juga Gaban Jerlun. Liga Kedah PBMK, Piala Datuk Zuraidi Rahim pun Piala DZR dikuasakan oleh tim DZR, Titi Merah Sdn Bhd, 100 Plus, FT Sport dan juga Sportgas MY.